Bila pakai postpaid daripada telco utama ni, pernah dengar tak orang cakap claim handphone free, boleh beli handphone dengan harga murah, boleh orang kata sewa handphone lah, apa macam-macam, hutang handphone. Pernah dengar tak? Lepas tu handphone pula jenis-jenis iPhone, mana tak orang Steam tengok benda-benda macam tu, bayar 100 sebulan, bayar 200 sebulan daripada nak kena bayar 5,000 secepuk macam tu. Okay, so video ni kita bedah sikit plan Celcom Digi. Kan dia ada banyak phone kan. Saya ambil contoh-contoh untuk bagi korang faham macam mana konsep dia. Yang ni kita ambil Easy360. Nanti saya akan terangkan secara simple, secara mudah. Tak perlu nak table-table detail dalam website supaya korang tak serabut kepala dan fokus kepada podcast. Ini dah macam podcast, tak payah nak tengok lebih-lebih. Gambar pun sikit-sikit je. Check it out. Cuba korang cek balik plan internet yang korang guna tu, berapa ringgit, berapa gig korang dapat. Mungkin korang pakai tu mahal. Jadi korang boleh cek dekat ruangan description WhatsApp saya, kod-kod plan korang tu mahal. Saya bagi list plan-plan yang mungkin murah tapi korang tak perasan. Kena update plan internet jangan pakai yang lama. Takut yang lama tu tak update, dia jadi lagi mahal daripada biasa. Okey, ingat tu. WhatsApp. Okey, ini dia Celcom Digi Easy360. So, dekat dalam ni saya bagi gambar-gambar simple lah. Macam ni korang boleh nampak. RM0 upfront payment, 0% interest. Interest ni bunga 0%, tak bayar bunga lebih lah. Latest 5G phone from RM1 sebulan, stretch up to 36 bulan kontrak. Okay, of course kalau korang nak benda-benda ni, kontrak kena standby. Maksudnya bila korang pakai plan internet tu, korang kena pakai 2 tahun straight lah. Kalau kontrak 2 tahun, kalau 3 tahun 3 tahun dah straight. Korang tak boleh stop, tak boleh terminate, tak boleh dah buat apa kecuali korang bayar penalti. Penalti saya takkan boleh cerita secara detail sebab kadang-kadang lain benda tu, telco punya law. Saya pun kadang-kadang benda tak sama. Katakan korang pakai 3 tahun, 2 tahun korang pakai, tahun ketiga korang tak nak pakai, nak terminate. Boleh, bukan tak boleh, cuma kena denda. Denda setahun punya bil, contohnya setahun punya harga handphone. Okay, bulanan handphone tu. So, simple je. Boleh faham tak? Kita sembang-sembang bahasa pasar je ni. Okey, untuk Easy360 saya ambil satu contoh saja, iPhone 16 Pro. RRP, recommended retail price bernilai 4,999. Ngam-ngam 5,000 dekat situ. Korang boleh nampak 24 bulan kontrak, harga dia 163. Untuk 36 bulan kontrak, harga dia 101. Easy360 ni merupakan installment phone. Okey, installment pun ataupun bayar bulan-bulan, hutang, beli handphone hutang kan. Dekat gambar tu pun dia ada tunjuk tadi kan, easiest installment plan. Okey, sebelum korang cakap hutang tak bagus, okey, tapi orang tetap nak hutang beli handphone. Nak senang, tak mampu nak beli iPhone 5,000 kan. Korang kena tahu kalau korang beli handphone hutang dekat mana-mana credit company, memang harga dia tinggi lah sebab interest dia gila-gila. Tapi kalau korang tak boleh tahan juga, memang kerja nak berhutang handphone je kan, jakun sangat nak pakai iPhone, boleh hutang dekat telco lebih murah. Tapi kena ingat plan internetnya bukan bodoh-bodoh, kena pakai postpaid yang dia sediakan. Contohnya sekarang kita ambil iPhone 16 Pro kan, bulanan nak 163 untuk 2 tahun, dan 36 bulan pula 3 tahun 101. Kita ambil 2 tahun. Let's say plan internet, kalau korang pakai plan internet daripada Celcom Digi prepaid, jangan mimpi nak pakai, tapi kena pakai postpaid. Dan postpaid korang boleh tengok plan internet postpaid yang disediakan oleh Celcom Digi satu persatu. Okay, dalam banyak-banyak plan postpaid ni, adakah korang rasa plan ni kena dengan korang? Offer dia cukup-cukup bagus, harga dia cukup-cukup berbaloi. Itu korang kena fikir dulu plan internet yang ditunjuk, yang di offer dalam Celcom Digi ni. iPhone 16 Pro, jangan ambil yang lain lah, ambil 16 Pro yang basic lah, 256 gig ni. Dia harga bulanan dia berbeza mengikut plan internet yang korang ambil. Kita tak nak cerita pada numbers, kita cerita macam ni. Lagi mahal plan internet yang korang ambil, bulanan dia lebih murah, lebih jimat. Faham tak? Kalau korang pakai postpaid yang harga dia paling murah, maksudnya korang bayar bulanan tu paling mahal. Tapi kalau korang ambil plan postpaid yang paling mahal, harga bulanannya lebih murah. Contoh, tak payah tengok dekat sini. Sebulan plan internet yang korang guna, harga dia RM150. Dan katakan korang ambil package untuk 2 tahun kontrak. Macam iPhone tadi kan, dalam 160, saya letak genaplah 150 juga. Jadi selama 2 tahun korang kena bayar plan internet dan kena bayar handphone tu dengan total RM300 bil sebulan. Faham tak? Jangan cakap tak faham. Ini dah simple gila. Harga-harga tu saya genapkan 150, mesti senang fahamnya. RM150 bulanan plan internet, RM150 harga bulanan hutang handphone tu. Total up setiap bulan bayar RM300 komitmen. Tak termasuk SST. 6% SST tambahkan aja lah, jadi berapa, 318 sebulan. So, itu basic dia. Macam mana pula dengan kelayakan? Bab kelayakan secara general saya akan cerita, tapi secara detail tak boleh.
benda ni korang kena check sendiri dekat center. Kebiasaannya kelayakan untuk dapatkan handphone hutang ni mestilah of course tak ada blacklist. Tak ada blacklist mengarut. Contoh awak pakai SIM card Digi, beli handphone kat Digi tak bayar ke apa kan, pakai Celcom Digi punya postpaid tak bayar ke apa. Itu memang tak boleh lah, terang-terang. Jangan berangan lah, kalau ada tak payah nak sebih-sebih, tak payah pakai. Tapi benda tu mungkin boleh berubah, tak tahulah. Kemudian daripada segi kelayakan lain, dia bertukar. Setiap telco tak sama. Katakan korang memang pengguna postpaid Celcom Digi. Yes, dia nak hanya kebiasaan dia, siapa-siapa yang dah guna postpaid Celcom Digi ni. Kalau korang memang dah guna, korang ada chance untuk daftar. Tapi kalau korang tak pernah guna, chance untuk layak tu mungkin rendah dan benda ni boleh berubah. Kalau telco nak bagi offer, pendaftar baru, user baru pun boleh dapat on the spot. Kelayakan tu macam mana? Katakan korang guna postpaid ni, dia tak boleh korang daftar-daftar kebiasaannya. Daftar-daftar terus dapat nak hutang handphone. Dia akan check korang punya bill statement. Korang ni bayar on time ke, ataupun selalu kena bar ke, selalu kena block baru nak bayar ke, ataupun selalu sangkut sebulan, sangkut 2 bulan. Kalau kat situ ada masalah, memang dah terang-terang tak dapat. Lepas tu pada tempoh pula. Ada telco, dia bagi tempoh dah pakai 6 bulan bil cantik, dah layak. Ada telco bagi 11 bulan pakai bil cantik, tak ada sangkut, dah layak. Ada telco yang nak kena tunggu setahun, 12 bulan pakai cantik, tak ada sangkut, tak ada apa, tak ada buat masalah, baru layak. So benda ni detail ni kena dapatkan dekat center. Korang kena pergi dan check sendiri. So itu rasanya benda-benda yang korang kena tahu. Hutang handphone dalam telco memang berbaloi. Tapi yang seramnya, plan internet tu. Korang nak pakai plan internet, kadang-kadang nak murah, RM40, RM30, RM50. Tapi sebab semata-mata nak hutang handphone punya pasal, kau kena pakai plan internet yang mahal-mahal. Jadi dia pro and cons yang saling melengkapi. Dia jadi benda yang baik aku hutang handphone je dekat luar, mahal pun sama lebih kurang dah. Dia jadi macam tu. Baik macam tadilah kan saya cerita pasal 100.5 internet. Data dia besar mana? Korang nak pakai plan internet yang data besar, RM50 pun dah cukup sekarang. Umpama korang buang-buang RM100 semata-mata nak dapat hutang dekat dalam Celcom Digi ni, nak dapat hutang handphone iPhone ni, RM100 kalikan 24 bulan, korang buang RM2,400 free macam tu semata-mata nak hutang handphone. Ya, handphone tu mungkin tak ada interest dan lebih jimat dalam keadaan hutang. Pusing-pusing balik dia berikan benda yang sama. Benda ni kena kira pakai calculator, kena tulis, baru korang nampak dia punya jimat, dia punya tak jimat tu. Disebabkan saya bukan cikgu, saya tak mampu nak bagi penerangan secara detail yang mudahkan orang faham. Cerita tu boleh, nak tulis depan mata, tulis pakai kertas, boleh. Tapi takut lagi korang tak faham. Tak ada bakat mengajar. Ada tak yang dah ambil handphone hutang dekat Celcom Digi? Korang rasa terbeban tak dengan 2 tahun kontrak, 3 tahun kontrak? Dan plan internet yang korang terpaksa ambil semata-mata nak hutang handphone ni, adakah berbaloi untuk korang guna sepanjang kontrak tu? Kongsikan dekat ruangan komen di bawah. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau guna. See you guys on my next video. Bye.